Pernah tak anda terfikir macam mana AI macam ChatGPT tu boleh jawab macam-macam soalan pasal dunia, tapi bila kita tanya pasal dokumen syarikat kita sendiri, dia terus jadi macam blur? Inilah dilema besar dengan model bahasa besar atau LLM. Dia ni genius pasal maklumat awam tapi langsung tak tahu apa-apa pasal data pribadi kita. Jom kita bedah siasat masalah ni. Okey, untuk kita faham betul-betul, kita akan lalui 4 peringkat. Mula-mula, kita kena kenal dulu apa benda LLM ni. Lepas tu, kita akan tengok jurang pengetahuan dia. Apa yang dia tak tahu? Seterusnya, kita akan kenal satu konsep penting yang dipanggil context window. Dan akhir sekali, kita akan belajar macam mana nak pilih model yang paling sesuai untuk kerja kita. Alright, jom kita mulakan dengan yang paling asas. Apa sebenarnya LLM ni? Anda mesti dah familiar dengan nama-nama macam GPT, Claude dan Gemini kan? Senang cerita, anggap je mereka ni macam enjin-enjin ultra berkuasa yang menjadi nadi kepada hampir semua aplikasi AI canggih yang kita guna sekarang. Jadi, apa rahsia di sebalik enjin-enjin hebat ni? Ada 3 perkara utama. Pertama, asas binaan dia adalah model Transformers. Ini yang buat dia sangat cekap faham konteks ayat. Kedua, dia dilatih dengan melahap data yang sangat-sangat besar. Kita cakap pasal puluhan trilion token data dari internet. Dan ketiga, data tu pula merangkumi macam-macam. Dari dokumen undang-undang, jurnal perubatan, sampailah ke kajian sains. Okey, bunyinya macam hebat kan? Tapi, sepandai-pandai tupai melompat, ada satu tapi yang sangat besar. Inilah yang kita panggil jurang pengetahuan, iaitu benda yang LLM langsung tak tahu. Dan inilah titik buta yang saya maksudkan. Segala data dalaman syarikat anda, laporan kewangan, strategi pemasaran, email kerja, semua tu langsung tak wujud dalam otak LLM ni. Sebab apa? Sebab dia tak pernah dilatih pun guna maklumat-maklumat ni. Bayangkanlah, syarikat anda mungkin ada data dalaman sebanyak, katakan 500 GB. Dan 500 GB ni bukan sekadar fail tau. Ia adalah nadi syarikat, harta intelek, data pelanggan, strategi bertahun-tahun. Semuanya ada di situ. Dan yang paling penting kita kena faham, kesemua 500 GB harta karun syarikat anda tu, AI ni langsung tak kenal. Ibaratnya anda jumpa seorang pakar sejarah dunia yang sangat bijak. Lepas tu anda tanya dia pasal rancangan perniagaan syarikat anda untuk tahun depan. Dia memang pandai, tapi dia tak ada konteks langsung. Jadi, persoalannya sekarang, macam mana kita nak ajar AI ni pasal bisnes kita? Macam mana kita nak bagi dia faham data dalaman kita supaya dia boleh bagi jawapan yang betul-betul berguna? Di sinilah jawapannya. Ia terletak pada satu konsep yang sangat penting yang dipanggil context window. Kalau nak faham cara mudah, bayangkan ia macam memori jangka pendek atau RAM untuk AI. Cara kerjanya macam ni. Context window ni adalah satu ruang kerja sementara. Setiap kali kita berinteraksi dengan LLM, kita letak dokumen dan soalan kita dalam ruang tu. AI akan guna semua maklumat dalam ruang tu untuk hasilkan jawapan. Tapi, bila perbualan tu dah selesai, semua maklumat dalam ruang tu akan dipadam. Ia tak simpan memori tu untuk sesi akan datang. Okey, jadi macam mana kita ukur saiz ruang kerja ni? Ia diukur dalam unit yang dipanggil token. Token ni bukan sebiji macam perkataan, tapi lebih kurang lah. Anggaran kasar, satu token tu bersamaan dengan 3 suku perkataan dalam bahasa Inggeris. Kiranya, token ni macam mata wang yang AI guna untuk proses teks. Dan saiz window ni, dia berkembang dengan sangat-sangat laju. Kalau kita tengok model-model lama, saiznya mungkin dalam 8,000 token je. Model popular sekarang pula dah boleh capai 128,000 token. Dan yang paling gempak, model-model terkini dah pun mencecah 1 juta token. Lompatannya memang luar biasa. 1 juta token, bunyi macam banyak gila kan? Itu lebih kurang macam beberapa buah novel tebal yang disumbat sekali. Tapi, bila kita mula bercakap pasal data perniagaan yang berlapis-lapis dan kompleks, ceritanya jadi lain sikit. Dan inilah realitinya. Nombor ini, 50, mendedahkan batasan sebenar konteks window yang nampak macam tak terhingga tu. Apa maksudnya 50 ni? Maksudnya, walaupun dengan memori sebesar 1 juta token, anda sebenarnya cuma boleh muatkan lebih kurang 50 fail dokumen bisnes yang biasa pada satu masa. Jadi kalau anda nak analisis ratusan fail serentak, memang tak boleh. Di sinilah hadnya mula terasa. Okey, so bila kita dah faham tentang limitasi ni, ia membawa kita kepada satu persoalan yang sangat penting, pemilihan model. Ini bukan lagi soal nak yang paling besar je, tapi ia adalah satu pertimbangan antara saiz dan juga kelajuan. Panduannya sebenarnya agak mudah.
Kalau kerja anda melibatkan analisis dokumen yang sangat tebal dan panjang, macam laporan kewangan tahunan atau dokumen perundangan, sudah tentu anda perlukan model dengan konteks window yang besar. Tapi, kalau anda cuma perlukan jawapan yang pantas untuk tugasan-tugasan kecil, model variance seperti Flash atau Nano adalah pilihan yang jauh lebih bijak. Ia lebih kecil tapi sangat responsif. Jadi, mesej utamanya di sini sangat jelas. Memilih model yang betul adalah kritikal. Kalau tersilap pilih, projek AI anda boleh jadi sangat perlahan dan mengecewakan. Pilihan yang tepat inilah yang membezakan antara satu sistem yang betul-betul membantu dengan satu sistem yang hanya menyusahkan. Okey, sebelum kita berakhir, jom kita berangan sekejap. Cuba bayangkan satu masa depan di mana konteks window ini menjadi tanpa had, infinite. Satu hari nanti, AI mungkin boleh ingat setiap fail dalam syarikat anda dan setiap perbualan yang pernah kita ada dengannya. Agak-agak, macam mana ia akan mengubah cara kita bekerja dan berinteraksi dengan teknologi secara total? Sesuatu untuk kita fikirkan.